Tahukah anda skim suri rumah dari Perkeso? Skim ini telah diperkenalkan pada 1 Disember 2022 di bawah Akta 838. Siapakah suri rumah? Suri rumah ialah seorang wanita berkahwin atau belum berkahwin menguruskan rumah tangga secara sepenuh masa atau separuh masa. Ini termasuklah isteri, janda, balu yang perkahwinan yang didaftarkan atau ibu termasuk ibu tunggal. Berikut adalah syarat-syarat kelayakan untuk mendaftar dan mencarum di bawah skim ini. Yang pertama, warga negara Malaysia atau pemastautin tetap. Yang kedua, belum mencapai 55 tahun atau belum mencapai 54 tahun bagi kali pertama mencarum di bawah akta ini. Yang ketiga, melakukan aktiviti berkaitan pengurusan rumah tangga. Dan yang terakhir, caruman mestilah dibayar terlebih dahulu dalam tempoh 12 bulan. Caruman ini boleh dibayar oleh suri rumah, suami suri rumah atau mana-mana orang lain ataupun pihak ketiga. Berminat untuk mencarum dan mendaftar di bawah skim ini, sila layari laman web Perkeso di www.perkeso.gov.my atau hadir ke pejabat Perkeso yang berdekatan. Lindung kasih anda bersama Perkeso. Suri berbakti, suri dilindungi.